Hai semua, Ivan di sini. Hari ini kakak saya Maria Tomasur dan saya merancang untuk membeli rumah bernilai $1 juta dan rumah yang berharga hanya $1. Apa? Tunjukkan wangnya. Pastikan anda menonton video ini hingga akhir. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kekal bersama kami. Ayo, mari kita pergi. Oh, apa itu? Tekan butang langgan dan suka video ini sekarang. Hai Encik Ivan, kami sudah sediakan villa mengikut permintaan anda. Adakah anda bersedia untuk masuk? Belum lagi. Pertama sekali, kami ingin melawat rumah ini. Baiklah, saya perlu memberitahu anda, Encik Ivan, terdapat 25 bilik. Wow. Nampak besar. Anda dengar tentang 25 bilik? Ivan, saya lebih tertarik dengan permintaan itu. Tunggu, apa ada di dalamnya? Tidak banyak. Saya rasa saya meminta kubus tunai yang penuh dengan wang kolam dengan bentuk lembut, juga barbeku mesin gula-gula. Satu lagi kolam yang dipenuhi dengan air dan pelampung. Baiklah, tidak banyak. Ya, ayo, mari kita pergi. Lihat semua ini. Patung lama. Adakah ini emas tulen? Wah, ya Tuhan. Adakah ini cermin untuk seperti keluarga diraja? Oh, lihat kolam blok bui itu. Oh, urutan kerusi. Oh, ya, saya tidak nampak itu. Oh, sangat selesa. Saya boleh tidur di dalamnya. Hei, biar saya cuba. Okey, giliran anda sekarang. Oh, semua kebetulan. Tekan butang suka jika anda suka urutan seperti saya. Wah, banyak mod di sini. Lihat. Guys, cuba tengok ini. Oh, saya datang. Saya datang. Tunggu saya. Saya nak cuba juga. Hey, tengok aksi front flip ni. Adakah anda nampak Ivan? Tidak. Tapi mari kita cari dia. Saya dengar seseorang menjerit. Ya. Ivan, apa yang berlaku? Saya bergurau. Dan Oscar emas jatuh kepada Ivan, saya hanya berseronok. Tapi tak apa, tunggu. Dari mana anda dapatkannya? Hanya jumpa di sana. Baiklah, lihat semua gula-gula ini. Saya sangat nak makan ini. Ada Oreos dan MMS. Jelly beans. Saya suka jelly beans. Wah, sangat bagus. Wah, saya tak sangka ada marshmallows di sini. Sebenarnya saya minta marshmallows, tapi saya tak sangka ia akan jadi begini. Adalah bekalan seumur hidup. Tunggu, mari kita ambil mesin gula-gula itu. Oh, ya, mari kita lakukan. Saya nak yang ini. Saya ambil yang ini. Ya, ia di sini. Bukankah ini palsu? Ya, mari kita pergi. Saya teruskan saja. Oh, tidak. Apa yang awak buat, bro? Saya minta maaf. Sangat. Mungkin ia tidak terlalu mahal. Ya, tapi biarkan saja. Patutkah kita Google berapa harganya? Semua. Saya akan cuba baiki. Baiklah, saya rasa ia tidak begitu mahal. Jadi mari kita semak harganya. Tidak begitu. Berapa harganya? Harganya tepat $35,000. Ini adalah satu karya seni. Patutkah kita sembunyikannya? Ya, kita patut buat begitu. Mari kita letak di dalam sampah, apa-apa sahaja. Jadi kita akan bersihkan ini dengan cepat. Sekarang awak berhutang dengan kami, Tomasur. Ya, saya rasa begitu. Ya. Lihat belon ini. Apa kata kita masuk sekarang? Kalian sudah bersedia? Mari kita pergi. Ini sangat seronok. Ya, itu sangat seronok. Oh, semua, lihat. Ada satu lagi bilik. Mungkin ia sebuah pawagam. Saya harap begitu. 3, 2, 1. Ia sebuah pawagam. Oh, semua. Adakah anda nampak itu butang langgan? Anda tahu apa maksudnya langgan? Semua, saya rasa sudah tiba masanya untuk pergi ke bilik seterusnya. 3, 2, 1, pergi. Yo, kubus tunai.
Saya selalu ingin cuba kubus tunai. Saya nak cuba yang ini. Mari kita hidupkan. Ya. Tunggu. Ia tak berfungsi. Tunggu. Saya ada idea. Tukar wang tu. Oh, ya. Wow, banyaknya wang tunai. Saya perlu cari sesuatu untuk bungkusnya. Oh, apa tu? Wah, ia adalah gaun emas. Apa? Batang emas. Tunggu, kawan-kawan. Saya jumpa fabrik emas. Saya rasa nilainya 1,000,000 lagi. Kita penuh dengan wang. Kita perlu tempat untuk simpan. Sebab banyaknya wang. Kawan-kawan, sini. Letak semua wang tunai di situ. Oh, ya. Ini sebenarnya wang sebenar. Ya, kamu boleh beli apa-apa dengan itu. Malah rumah ini. Maria, apa yang terjadi dengan kamu ini bukan telur sebenar. Ini cuma replika. Ia sepatutnya emas sebenar. Ada orang menipu kita. Baiklah, sekurang-kurangnya kita dapat cenderamata ini dari villa, saya rasa. Jom pergi. Wow, lihat bilik mandi ini. Sangat mewah. Mutiara asli. Saya tidak tahu apa ini, tetapi saya rasa ini seperti produk penjagaan kulit. Mari cuba sebab ia emas. Jadi saya akan cuba. Okey, di situ. Saya tak tahu apa yang berlaku. Saya tak pernah cuba ini sebelum ini. Ya, itu bagus. Emas tulen. Saya rasa hebat. Kawan-kawan, kamu kelihatan seperti patung emas. Ya, Maria. Kami ada emas 24 karat di wajah kami. Ya, ini bukan jenaka. Ini adalah masa depan penjagaan kulit. Kalau macam tu, saya pun nak cuba. Oh, mari kita tanggalkan. Kulit saya lebih baik sekarang. Saya dah kelihatan begitu baik. Oh, ya. Kulit saya rasa sangat segar sekarang. Baiklah, kawan-kawan. Bilik seterusnya. Mari pergi. Pergi. Saya sangat teruja. Wow, Ini bilik Adiwira. ini sangat bagus. Ini seperti orang sebenar. Sangat nyata. Kawan-kawan, tolong saya angkat ini. Tidak, saya rasa ia cuma dilekatkan di sini. Ivan, patutkah kita berlawan pedang? Pergi sini. Tomasor. Oh, lihat ada bubbles. Wah, banyaknya bui. Cukuplah. Ya, ayo. Mari pergi. Cepat. Wow, lihat satu bilik lagi ini. HMM. Saya tidak suka bilik ini terlalu feminin untuk saya. Dengan semua mainan dan barang lembut ini. Saya cuma tidak suka. Mereka mesti sedang mengadakan pesta anak patung atau sesuatu. Saya rasa. Tak apa, saya okey saja. Tunggu, apa itu? Ya Tuhan, apa ini? Ia cuma rangka mainan. Lihat. Saya sangka ia sebenar. Oh, lihat anak patung ini. Ia kelihatan nyata dan sangat menakutkan. Saya rasa ia permainan lampu merah, lampu hijau. Mari cuba. Saya rasa kita semua menang. Tapi dia sangat menakutkan. Mari keluar dari sini. Bilik lain, lihat piano ini. Ivan, bolehkah kamu mainkan beberapa alat ini? Ya, tentu. Itu minat saya. Ini akan ambil masa yang lama. Mainkan lagi, Ivan. Ya Tuhan. Lama sangat. Orang selalu memberitahu saya untuk berhati-hati dengan apa yang anda lakukan. Setiap kesilapan orang tua bodoh itu dan saya yang paling teruk. Baiklah, Ivan. Itu agak manis dan mari kita periksa di luar sekarang. Okey, mari pergi.
Saya masih tidak percaya betapa besarnya ini. Ia lebih besar daripada yang saya sangka. Lihat, dan anda boleh lihat kolam dari bawah sini. Mari lihat apa di dalamnya. Banyaknya tangga. Malah tingkat 3 sangat besar. Wow, anda boleh melihat seluruh komuniti dari sini. Wow, lihat, ada gimnasium. Ada gimnasium di sini. Tak mungkin. Gimnasium di atas bumbung. Sebahagian daripada ini sangat futuristik. Sama seperti permintaan saya. Anda meminta gimnasium di atas bumbung. Ya, begitulah. HMM, apa lagi yang kita ada di sini? Tunggu. Adakah ini kolam renang? Kawan-kawan, saya jumpa kolam renang. Tunggu, mari kita pergi tengok. Ya, Dan barbeku. Ivan, kau betul-betul masukkan semuanya. Ivan, awak masukkan semua mainan dan pelampung. saya tak pernah terbayang begitu banyak pelampung. Lihat, ada lebih lagi. Oh, mari kita pergi sana. Wow, lihat gorila besar ini. Ia lebih besar 2 kali ganda daripada saya. Hei, lihat dong ini. Kawan-kawan, lihat buaian menarik ini. Saya boleh berbaring di sini selama berjam-jam. Kawan-kawan, tapi kita lupa satu lagi perkara penting. Garaj. Oh, ya, mari kita pergi. Mari kita periksa. Ya, Inilah keindahan rumah 1000000. Tapi macam mana kita buka garaj? Saya rasa awak kena panggil ejen. Oh, ya. Hei, ejen, buka garaj. wow, lihat kereta bagus ini. Wow, saya selalu bermimpi memiliki Porsche. Wow, apa bonus yang baik untuk Villa 1000000 ini? Tunggu, kawan-kawan, kamu nampak ini? Wow, ATV. Saya sudah lama mahu memiliki basikal quad. Ia perkara yang baik. Saya selalu mahu skuter elektrik. Bonus yang baik untuk villa ini. Mari kita pergi. Kawan-kawan, kita baru sahaja selesai lawatan bilik untuk villa $1 juta ini. Dan sekarang kita akan pergi membeli villa dengan harga $1. $1. Betulkah? Ya. Ejen kata kita perlu bertemu di tempat ini untuk membeli rumah $1. Apa ini? Ia bukan tempat yang baik untuk bertemu. Betul ke ini idea yang bagus? Ya, saya rasa begitu. Kerana rumah $1, ia mesti baik. Tawaran ini terlalu baik untuk jadi kenyataan. Ya, saya rasa begitu. Mari kita tunggu ejen. Saya rasa. Siapa itu? Ada seseorang datang ke sini. Oh, tidak. Mereka semakin mendekat. Siapa yang datang? Ia agak menyeramkan. Ini dia. Hei, ikut saya. Adakah ini semua yang kita dapat dengan harga $1? Ya, saya harap begitu. Ada banyak benda di sini. Banyak rumah. Jadi tunjukkan rumahnya kepada kami. Ini rumah kamu untuk $1. Hanya rumah ini. Untuk kita bertiga. Kami tak muat di sini. Bagaimana kita nak muat dalam ini? Bagaimana kita nak tinggal di sana? $1, satu rumah. Ayo, ini adalah $1 terakhir kita. Kita tiada duit lagi. Baiklah, saya rasa kita akan tinggal di bawah langit. Tawaran adalah tawaran. Ini adalah kad perniagaan saya. Apa-apalah, bagaimana kita sepatutnya tidur di sini? Saya sangat letih. Saya rasa saya hanya berbaring di atas tanah. Terlalu tidak selesa. Ia langsung tidak kelihatan selesa, batu-batu ini. Mungkin saya boleh cuba muat dalam rumah. Adakah ia selesa untuk awak? Oh, saya sangat letih. Rumah-rumah ini sangat berkualiti rendah. Wow, apa ini? Oh, lihat. Saya jumpa katil. Saya mahu tidur sangat lama. Saya sangat letih. Saya akan berbaring di sini. Ini semua salah ejen.
Dia jual semua ini kepada kita. Tunggu, Ivan. Kau ada kad bisnes dia. Jom kita hubungi dia. Baiklah, awak betul. Kita tak boleh panggil dia Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? kerana awak belum melanggan. Baiklah, kawan-kawan, kami akan tidur sekarang. Jumpa anda dalam video seterusnya.